Kita ada kursus-kursus free ni, kita masuk je lah. Dan daripada situ juga, kursus ni dia dapat CJ. CJ tu sangat mahal. Kalau kita pergi beli pun, tu kan, macam CJ tu tak diiktiraf. Hak ni diiktiraf. Nama saya Khadijah Sabiqah binti Muhammad Rushdi. Panggilan orang panggil Sabi. Saya buat makeup ni secara part time lah. Sebab kalau full time tu saya sebagai hairstylist. Sebelum saya masuk NTW ni, saya banyak lah macam tak berapa nak pandai lah. Contohnya kita ni takut-takut lagi nak buat ke. Tapi lepas saya masuk kursus ni, saya banyak dapat ilmu. Lepas tu satu lagi, dia ajar daripada A hingga to Z. Okay, first time kalau kita jadi mua ke, spa ke, memang mula-mula jadi tak pandai. Memang tak pandai. Lama-lama dia akan pandai sendiri dengan kita pengalaman. Pengalaman kita, lepas tu kita masuk je lah kursus-kursus tu untuk mahirkan lagi kita punya kemahiran. Jadi kalau siapa-siapa nak masuk kemahiran percuma ni, masuklah bawa NTW ni. Setiap minggu dia akan buat. Jadi benda tu boleh mahirkan kita punya kemahiran. Lepas tu kita boleh kenal ramai orang. Kiranya dia ajar cara kita nak buat customer, cara kita nak handle customer, apa semua. Untuk bagi saya, dia pengalaman lah. Boleh dapat pengalaman, lepas tu dapat ilmu juga. Sebab sebelum ni kita tak tahu ke. Jadi benda tu bagi saya sangat-sangat penting lah. Untuk kita ni sebagai mua ataupun sebagai spa ke, layanan tu nombor satu. Lepas saya masuk grup ni, mestilah saya kenal ramai mua. Customer tak cukup mua ke, mua penuh ke, pack ke. Masa tu macam hari raya ke, masa majlis ke, majlis nikah ke apa. Jadi mua-mua akan pas ke saya. Jadi customer dia akan pas ke saya. Walaupun macam kita orang ni macam tak kenal satu sama lain, tapi saling-saling membantulah. Dengan situ tu boleh dapat pendapatan lebih lah. Okey, jomlah kita ramai-ramai masuk NTW. So, NTW ni dia kalau awak tengok dekat Google tu kan, dia ada je. Awak tengok situ, berapa awak nak ada belakang. Okey, jomlah. Mari.